Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini bersama saya lagi Hazwan Airul Hosanda di dalam Sembang Agro Podcast Agrobank 2026. Di tahun 2026 kita dah pergi ke episod yang seterusnya. Jadi hari ini kita nak try cakap Perak lah sebab kita sekarang di Padang Rengah, Kuala Kangsar, Perak. Untuk apa kali ini? Sebab hari ini kita nak jumpa dengan seorang usahawan muda, anak muda kita ya, sebagai seorang usahawan tani penternakan ayam Belanda. Sangat-sangat rare. Selalu kita dengar ayam biasa, ayam kampung, tapi kali ini kita pergi ke ayam Belanda. Jadi, saya tak nak lengahkan masa. Untuk podcast kali ini, kita bawakan tetamu satu figura yang saya rasa sangat teruja lah. Saya berbesar hati berjumpa dengan Encik Muhammad Zainul Helmi atau lebih mesra dipanggil Cik Helmi ya. Betul, Cik. Cik Helmi ya. Tadi nak panggil Helmi ke Cik Helmi ke macam mana? Panggil Helmi pun boleh. Panggil Helmi pun boleh sebab kita nampak santai. Boleh kenalkan diri. Mungkin usianya berapa orang tu, muda semuda mana? Nama Muhammad Zainul Helmi tapi boleh panggil Helmi je. Alright. Kalau budak-budak KL dia panggil Amy. Amy? Macam tu saya panggil Amy lah. Budak-budak KL panggil Amy. Okay, Saya daripada KL. Cuma parents dia daripada Perak. Jadi kita pun dia memang besar pun daripada memang orang Perak. Memang kita pun dah cakap Perak lah kat sini kan. Okay. Nice. Saya berumur 33 tahun ni Alhamdulillah. Kita dekat sini ada buat peternakan ayam Belanda lah. Wow. Tu yang kita orang datang ni sebab sebagai customer Agrobank yang saya pun baru dekat Agrobank ni, baru 2-3 tahun Ini pertama kali saya pergi ke customer yang mengusahakan peternakan ayam Belanda. Dengar cerita dari KL, tapi kita datang ke Perak. Macam mana cerita ni sebenarnya? Macam mana ceritanya? Ceritanya macam mana tu? Cerita dia mak memang asal orang sini lah. Jadi kita mengusahakan ni pun daripada tanah pusaka lah. Bila kita tengok dulu, kita start tahun 2013. Masa tu mak yang mengusahakan dulu. Dia buat cili dulu. Cili tanam terung, tanam bendi semua. Lepas tu habis je mak kata nak pencen katanya. Nak pencen tahun 2018 saya masuk. Habis belajar je saya masuk ke sini. Tapi saya tak minat dalam bidang pertanian. Saya lebih cenderung kepada binatang-binatang ni. Jadi saya buat peternakan. Itu yang saya buat peternakan ayam Belanda lah. Ayam Belanda ni pula ada seorang hamba Allah ni approach kita. Dia kata demand untuk ayam Belanda ni tak cukup. Dari situ kita start lah dengan 80 ekor. Itulah punca dia. Itu puncanya. So kalau ikut daripada kronologi kan Amy cerita tadi ni, mula bidang pertanian ni family lah 2013. 2018 mula menternak ayam Belanda, dan yang mendorong keputusan tu sebab ada seorang hamba Allah ni approach Amy ataupun family sendiri? Approach mak dulu. So mak tengok yang Amy pun minat dalam bidang ni. Saya sebenarnya minat binatang kan. Dulu daripada kecil tu kan memang, tapi saya tak minat lah binatang-binatang berbulu kan. Saya ada alergi. Ada alergi. Jadi dulu saya ni memang minat kepada reptile kan. Dulu ada bela macam-macam kan. Ular, biawak. Lepas tu kala jengking kita ada bela kan. Semua binatang-binatang eksotik lah kita bela. Bermula dengan 80 ekor ayam Belanda. So sekejap kita nak cerita cabaran besar, kita nak terus tahu cabaran mula-mula sekali daripada 80 ekor tu. Kita start Ogos 2018 lah. Sejurus selepas saya habis grad. So saya terus masuk ke sini. 2018 tu kita start dengan 80 ekor. Pada masa tu kita ingat kita boleh boleh go big lah, tapi sebenarnya kita ni bila saya ingat saya masih bodoh sombong je tu lah pada situ. Budak KL kan. Ada ego sendiri kan. Lepas tu kita try every month masuk 80, 100, 80, 100 sampai satu tahap ada dalam 400 ekor. 400 ekor tu tiba-tiba dalam satu masa tu bila time musim hujan, kita tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba mati 200 ekor. Allah, banyak tu. Banyak masa tu kan. Kita tak tahu apa kan, tapi kita dah bela banyak. Lepas tu kita tengok, ni ada satu penyakit ni nama dia blackhead disease. Blackhead disease ni memang common untuk ayam Belanda. Tak kisahlah breed apa pun, memang ada dekat ayam Belanda. Jadi bila kita pergi ke DBS, lepas tu pergi ke
agensi yang otai-otai lah kita tanya. Otai tanya macam mana nak buat kan. Kita ambil nasihat diorang, kita apply dekat sini. Dan alhamdulillah sekarang ni kita dah stabil lah. Dah apply apa benda yang dinasihatkan. So maksudnya dekat sini kesimpulan untuk yang poin pertama ni saya boleh cakap ilmu tu penting jugalah. Ilmu tu penting, betul. Ilmu tu sangat penting lah. Ilmu tu penting. Sebelum mentenak kena ada ilmu dulu. Dia tak boleh sembrono lah. Tak boleh sembrono. Sembrono, ego baru sombong. Tak boleh itu. Itu lesson learn Amy bagi kat kita semua. Okay, so Amy, itu antara yang fasa pertama lah, berapa ekor, 400, mati 200 ekor. Mati 200. Perasaan tentu memang bukan agak lah, memang kecewa sangat ke? Perasaan tu kita, macam mana cakap lah, kita just learn from mistake je lah. Tak give up lah. Tak give up. So kalau give up saya dah berhenti dah. Ya, betul. Tapi ada lagi. Ingat, jangan give up, itu paling penting. So menariknya bila kita dengar Amy share pasal sekadar bukan ternakan hidup, tapi juga mereka ni, Amy and the family, ni lah business Encik Amy sekali. Diorang ada buat produk macam frozen whole turkey dan juga makanan tambahan bokashi. Bokashi, minta maaf, bokashi. So, apa benda yang penting untuk added value ni kalau boleh share? Okay, kalau contoh macam untuk Turkey lah, untuk ayam Melanda ni kita dah start buat produk sendirilah untuk jadikan end product sebab kita ada pasaran kita sendiri yang tahun lepas. Alhamdulillah, for the first time produk Bumi Putra ayam Melanda masuk ke pasaran hypermarket for the first time dalam Malaysia. Sebelum ni tak ada lagi. So, kita dari situ kita dah ada produk kita sendiri. Kita buat whole turkey. Tapi kita juga ada produk macam contoh macam makanan yang untuk jadikan daging dia lebih sedap. Kita ada bokashi. Bokashi tu maksudnya dia dak peram. Ada campuran dia sendiri tapi kita peram dengan EM. So kita bagi dekat ayam tu sebelum nak harvest. Untuk jadikan daging ayam Belanda tu lebih manis. Alright. Mungkin saya pernah rasa tapi saya tak ingat ke apa. Tapi kita nak tahulah, boleh ulaskan sikit tak rasa dan specialnya ayam Belanda ni daripada yang lain? Okay, ayam Belanda ni dia bukan dalam kategori ayam tau. Dia kategori seekor burung yang lain. Dia bukan kategori ayam. Yang kita kat Malaysia ni kita panggil ayam senang sebab dia dua kaki. Tapi dia kategori burung unggas yang berlainan. So jadi ayam Belanda ni dia speciality dia ada dua jenis daging. Dia ada white meat, dia ada dark meat. Alright, bahagian dada dia white meat. Bahagian dada dia white meat. Lepas tu bahagian kaki dia dark meat. Alright. So bila orang beli seekor tu, dia boleh rasa dua jenis daging. Itu special dia. Mana dalam seekor ayam ada white and dark meat lah. Betul, ada dua jenis daging. So rasa dia is like macam memang ayam ataupun macam burung puyuh ke? Rasa dia lebih kepada, kalau macam dada dia lebih kepada ayam daging. Dan bahagian kaki dia lebih kepada itik kambing. Saiz dia pula lebih kurang sama. Macam lamb shank. Saiz kaki dia lah. So, Amy, kita tengok kat sini selain daripada ayam Belanda yang ada dekat belakang ni sebenarnya, Amy juga ada menternak lembu dan juga biri-biri jenis Barbados. Betul, Barbados. Kenapa pilih fokus kepada pembiakbakaan ni dan juga boleh terangkan sikit apa benda ni semua kita tak tahu. Kalau untuk lembu ke biri ke, saya berkonsepkan macam ni. Kita dekat Malaysia ni SSR kita mesti tak cukup. Especially on daging lah. Bila tak cukup on daging, kita kebanyakannya kita lebih fokus kepada mengimport daripada negara jiran, Thailand. Lepas tu and then kita kalau untuk pembiakan ni memang jarang-jarang orang Malaysia buat disebabkan contoh macam kos, tu ROI dia lama. Tapi contoh kalau satu masa nanti sama terjadi macam Turkey, kena import kena ban. Contoh sama juga jadi macam lembu ke kambing ke, tak boleh import daripada negara jiran. Kat mana Malaysia nak cari? Kat mana orang Malaysia nak cari? Tu je. Itu sebab saya buat pembiakan. Ini future ready punya ni lah dia punya thoughts ni. Best lah. Okay, menarik. So apa kelebihan bila usahawan mampu hasilkan baka sendiri? Kalau untuk ayam Belanda ni kita dulu pernah pakai baka heritage kan. Dia Turkey dia ada macam-macam jenis kan. Ada heritage, ada commercial breed. Lepas tu ada satu masa tu kita pernah pakai heritage Turkey. Tapi kita tak boleh go dengan kos yang kita supply dia, kita bagi. Disebabkan harvesting dia terlalu lama, tempoh matang lama. So jadi kita saya sendirilah. Saya sendiri pergi belajar dekat Thailand. Tahun lepas saya pergi Thailand, pergi belajar. Macam mana diorang
menternak untuk ayam Belanda sebab dekat sana memang salah satu negara pengeluar yang besar juga lah kat Asia ni, dekat negara Asia Tenggara ni. And lepas tu diorang supply pun dekat Korea. Kita pergi ke diorang punya persatuan, kita tengok study kat sana. So diorang punya baka memang sangat-sangat besar, and at the same time diorang punya baka boleh tahan cuaca diorang. Cuaca Thailand dengan Malaysia lebih kurang je kan. So kita tengok macam mana diorang buat. So dari situ saya ambil take advantage untuk buat baka sendirilah. Baka yang kita ada sekarang ni baka Kelas Turki. Yang ni saya dah R&D selama 3 tahun lah. Tahun keempat. So hasil dia untuk shortage akan masa untuk harvest tu. So instead for kita bela 7 bulan, kita boleh bela 4 bulan, 5 bulan dah boleh harvest. So Amy buat R&D ni sendirilah dengan tim? R&D sendiri. Wow. R&D sendiri. Tapi dengan tim lah, dengan pekerja lah, dengan staff. So Amy sampai tu lah, macam kita berbalik pada yang first tadi point, ilmu tu penting. Sampai ke luar negara. Thailand saya pernah. Boleh share tak kalau mestilah jumpa dengan orang-orang sana kan? Macam mana diorang pun ada buat baka sendiri ke? Diorang pun ada baka ni. Diorang ada panggil Thai breed. Apa macam mana? Thai breed. So diorang punya tu apa pula diorang punya advantage yang kita boleh ikut ke? Diorang punya dari segi pemakanan diorang lah. Pemakanan diorang memang diorang ada formula diorang sendiri untuk pemakanan ayam Belanda. Wow. Ada satu tempat tu saya pergi. Saya tengok diorang pakai dedak ubi tau. Pakai ubi kayu untuk bagi makan turki. Saya tanyalah untuk apa ni, dia kata untuk starch. Starch kan untuk energy. Yes, bila untuk broiler ni memang sangat-sangat diperlukan lah untuk ayam Belanda ni kan. So diorang punya pembesaran ayam Belanda tu lebih singkat daripada yang ni. Kita pun try lah, tapi kita out of source untuk ubi kan. So kita pakai lah apa yang ada. So kalau ayam Belanda dekat sini kan, dia macam tuan cakap tadi, hujan tu, kita tak habis lagi cerita, saya nak tahu sangat. Hujan tu, kesan dia apa selain daripada mati tu? Macam mana dia boleh mati pula kalau kata hujan ni? Hujan kira kita cerita cuaca lah kalau cerita cuaca ni, ayam Belanda ni dia badan dia dah panas. Jadi bila cuaca macam sekarang ni panas, dia jadi lebih panas. So dia akan dapatkan penyakit heat stroke untuk ayam Belanda. Stroke harbor dia boleh kena stroke harbor boleh kena kat sini. Dekat ayam especially untuk ayam jantan lah. Macam 2 tahun lepas kita pernah kena ayam 15 ekor ke 10 ekor lah. Ayam tu 10 kilo ke atas semua mati. Lepas tu bila kita belah tengok memang dah rebus dada tu. Dada tu dah rebus. Lepas tu rugi tu lah. Yelah, kerugian tu yang kita tak nak tu kan. Okay tuan, kita dah cerita semua tu. Yang ini kita nak selitkan. Apakah kaitan Cik Amy kita perniagaannya dengan Agrobank ni? Kita mesti nak cerita sebab kita kat platform Agrobank ni. Macam mana Agrobank ni masuk, ataupun Amy sendiri dengan Agrobank ni ada ambil produk pembiayaan ke macam mana ke? Tahun 2019 kot. Kita pernah minta dengan Agrobank pembiayaan untuk scale upkan kita punya peternakan ayam Belanda lah. Kita dapat, alhamdulillah kita boleh tambah reban atau tambahkan stok. Itu yang dapatkan R&D tu. Itu hasil daripada pembiayaan daripada Agrobank lah. So itulah dia. Expanding R&D, scale up, semualah R&D. Dan itulah hasilnya sampai sekarang. Selain pembiayaan tu, Amy juga pernah menyertai program Agrobank. Apa yang you dapat daripada kita punya program tu? Maybe benefit of knowledge ke? Dia buat marketingnya ni ke? Kalau saya pernah masuk tahun lepas lah punya program dengan Agrobank. Orang panggil usahawan apa tak, saya tak ingat lah. Diorang ajar cara menguruskan syarikat. Lepas tu diorang ajar dari segi marketing. Lepas tu finance, semua tu lah. So kita ambil daripada Agrobank punya program tu, kita just apply lah untuk company. So Amy, kalau macam orang kat luar tu macam ada yang baru pemula lah, kita cakap tak kisahlah buat ayam Belanda ke ayam yang selain daripada burung unggas macam ni ke kan. So sejauh mana lah yang you recommend Agrobank ni boleh pergi jauh dengan usahawan-usahawan ni? Kalau contoh usahawan-usahawan kat luar sana yang nak ambil, nak scale up ke kan, kalau contoh dah ada demand, and why not kita go untuk Agrobank. Agrobank pun ada facilities yang boleh membantu kita sebagai usahawan untuk scale up. And at the same time, kita juga dapat membantu orang-orang lain lah. Kalau contoh bisnes kita okey, orang lain pun dapat kerja seorang kan. Dari situ kita boleh membangunkan lah ekonomi kita sendiri. Okay.
Mantap. Okay, Amy. Sebelum kita nak cerita cabaran yang besar, tadi kita dah cerita cabaran permulaan. Cabaran besar dengan cerita yang staffnya yang ayam sensitif and so on tu. Kita nak tanya dekat sini on your kejayaan dan pencapaian pada tahun 2025. Merupakan satu milestone besar bila Ayam Belanda Tuan berjaya tembus pasaran pasaraya dekat Malaysia ni. Mengikut ni lah. So boleh share tak momen tu, detik itu? Okay. Kita sebenarnya kita every month memang dah ada demand untuk ayam Belanda. So kita memang supply ke kilang yang buat kilang ni dia buat pet food. Okey. Dia buat kilang tu buat makanan binatang. Tapi kilang binatang tu dia fokus kepada breed-breed yang mahal lah. So dia memang menggunakan binatang-binatang yang protein tinggi. So ayam Belanda ni adalah salah satu produk dia lah. So dari situ kita tengok kita pun supply lah. Kita dah supply ni almost 4 years untuk ni. Tapi kita tak adalah scale up, kita just guna apa yang ada kan daripada agrobank itu. Lepas tu tahun lepas, tahun 2025 kita try approach untuk hypermarket, and alhamdulillah diorang pun terima dengan baik, especially produk kita lah tempatan. Sebab diorang kalau untuk ayam Belanda ni diorang selalu compare dengan US punya produk, especially tahun lepas pun Rusia punya produk masuk. Jadi kita local produk ni jadi kompetitor lah kepada negara-negara luar ni. Pesaing tuan sendiri ada dekat Malaysia untuk ayam Belanda ni? Untuk ni tak ada. Tak ada Pesaing yang kecil-kecilan tu adalah tapi tak ramai. Tak ramai. Cuma saya ni ada kita punya funnel kita sendiri kan, kita punya flow kita sendiri. So kita tak ganggu orang lain punya masalah. Faham. So perasaan tu bila kita tengok perniagaan tu bermula daripada kecil kan, masuk pasaran komersial, itu adalah pencapaian yang paling tinggi lah setakat ni. Betul. Kalau bahasa-bahasa orang kita ni sejuk perut mak mengandung kan. Okay Tan, kita nak bagi inspirasi pada orang luar juga. Okay. So kita tengok yang Amy and the company pun aktif untuk adakan sesi latihan kepada usahawan baru. Betul. So kenapa pentingnya sharing knowledge ni tuan? Saya lebih macam saya sebelum start tu kita dah pernah terduduk dengan apa yang dah pengalaman kita ada tu. So jadi why not ada satu hari tu kita why not kita start share this knowledge dengan orang kan. So ada juga orang nak menternak, tapi sebab ramai je orang contact kan, macam farmers kecil yang contact ni sakit apa. Ada juga ramai. Tapi saya pun nak layan pun susah kan. So why not kita just kumpulkan semua sekali, kita ajar. Ngam lah. Ajar. Tapi kita ada collabs dengan DVS lah. DVS untuk bagi talk semua. Saya tak adalah bagi talk, saya bagi sharing ni lah. Tak bagi talk? Tak bagi talk. Tengok macam okey cakap. Alright. Okay, sebelum kita nak buat penutup ni nak tanya juga. Biasanya kalau dah buat sharing knowledge macam tu, apa kebiasaannya orang cakap kesilapan yang biasa dilakukan oleh usahawan-usahawan baru, pemula ni? Kesilapan daripada usahawan-usahawan baru ni selalunya dari segi setup lah. Setup reban, pembakaran, penjagaan anak daripada mula. Lepas tu dari segi pemakanan, orang ingat daripada awal dah boleh bagi greenish kan, boleh bagi hijauan, tapi padahal tak boleh pun bagi. Tapi diorang bagi daripada awal. So penjagaan dan operation punya benda lah tak boleh. Banyak silap. So perkongsian ni sangat bermakna. Yang mana nak belajar, nak tahu, boleh tengok kesilapan ni, tolong jangan buat. Tapi sebelum kita nak tutup, kita nak minta daripada this so called success story ni tuan Belum lagi. Okay, going to success lah. Tapi kita boleh jadikan inspiring sebab daripada kecil, perniagaan yang sangat kecil, dah expand, insyaAllah. So mungkin nasihat sikit pada orang luar, kat luar tu yang baru nak memula usahawan ni. Mungkin ada nasihat short and simple. Okay. Nasihat saya lah sebagai seorang agropreneur muda dalam bidang ayam Belanda ni, kita sebelum mula tu kita ambil ilmu dululah. Ambil ilmu daripada orang, kita belajar daripada orang, dan jangan terkejar. Terkejar tu yang bahaya tu. Tu bahasa Perak lah. Jangan terkejar rombang kan, payah. Apa tuan? Jatuh. Terkejar rombang. Tu jatuh. Okay. Lepas tu kita kena ada ilmu kita sendirilah sebelum kita nak buat sesuatu benda. And dari segi lain tu kita tengok kita ukur pada bahu kita sendiri, ukur baju pada badan kita sendiri, kita tengok kemampuan kita
tahap mana. Baru kita scale up. Jangan kita awal-awalnya kita seronok, nak bela, kita tengok orang sukses, kita pun nak buat. Tengok orang ni sukses, kita nak buat ni juga. So tak boleh macam itulah, kita tak boleh ikut orang. Jadi lain lagi satu, saya minta dan nasihatkan, kita fokus dulu pada satu benda, kemudian baru kita expand ke benda lain. Faham. Maksud fokus lah penting. Fokus yang paling penting. Alright. Last but not least, mungkin boleh share Amy, your vision. Kita tengok 5-10 tahun akan datang, macam mana? Okay, vision saya untuk 5 ke 10 tahun akan datang, saya harap produk ayam Belanda, especially tempatannya halal, boleh pergi ke pasaran overseas dan juga boleh pergi ke pasaran tempatan domestik lah, especially. Dan kita boleh rasa ayam Belanda tu di mana-mana. Betul. Itu saya punya vision. Dan misi saya setakat hari ni. InsyaAllah. Kita doakan sama-sama untuk Amy, untuk syarikat ataupun penternakan ayam Belanda, usahawan muda. Saya duduk sini pun sebenarnya banyak sangat soalan-soalan yang memang keluar dekat sini, termasuk daripada soalan-soalan netizen yang mungkin tak terjawab. Mungkin ada episod yang seterusnya. InsyaAllah kita lepas ni kita datang pula. Kalau kata Amy cakap tadi, belum sukses, going to sukses, kita datang waktu yang dah betul-betul sukses yang besar sangat tu. Okay, insyaAllah kalau yang tak sempat kita nak cover, kalau anda semua ada komen sebarang pertanyaan, boleh hantar ke ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa share, like banyak-banyak, subscribe kita punya channel platform sosial media Agrobank. Jadi itu saja Sembang Agro 2026, podcast Agrobank bersama saya Hazwan Hairul. Ada salah silap kami minta maaf dan juga terima kasih. Terus stay tune bersama kami di Agrobank TV. Assalamualaikum.